Assalamualaikum, selamat kembali semula ke channel Hisham Football Talk. Seperti biasa, Hisham di sini, dan walaupun sekarang kita ni tidak berada di dalam jendela perpindahan rasmi, dunia bola sepak ni memang pelik sikit. Jendela ditutup, tapi cerita perpindahan tetap terbuka 24 jam dan tiada rehatnya. Dan soalan dia, bila sebenarnya bola sepak ini pernah senyap? Jawapannya, tidak pernah. Setiap hari akan ada saja kabar angin, perancangan kelab dan spekulasi pada musim depan, terutamanya bila musim panas makin dekat. Dan di dalam video kali ini, saya nak kongsikan beberapa perkembangan menarik melibatkan kelab besar Eropah, khususnya Atalanta dan AC Milan, serta beberapa nama pemain yang tengah buat ramai pengarah-pengarah sukan yang susah tidur. Jadi, jom kita mulakan. Saya mulakan dengan Anderson, pemain tengah Brazil dari Atalanta. Musim ni boleh dikatakan prestasi Anderson memang sedang meningkat naik dalam perlawanan dan menentang Juventus. Baru-baru ni dia bermain macam duk tengah remote control pasukan, pegang bola, atur tempo, bantu serangan, turun bertahan, semua dia buat. Dia sapu habislah, senang kata. Persoalannya sekarang, ada tak pasukan besar yang boleh tengok Anderson ni tanpa terus buka YouTube highlight pada waktu malam? Tapi jawapannya, hampa jawablah sendiri. Dan dari segi kontrak pula, Anderson masih terikat dengan Atalanta hingga 2027 daripada apa yang saya baca. Ini bermakna Atalanta ni, mereka boleh duduk relax sambil senyum. Kalau ada kelab datang nak ambil Anderson ni, sila datang dengan beg duit yang sangat tebal, baru mereka akan lepaskan Anderson. Jika tidak cukup tebal, maaf, cuba lagi pada musim depan. Kalau kita imbas balik jendela perpindahan bulan Januari yang lalu, Anderson sebenarnya adalah salah satu sasaran series Atletico Madrid. Ini bukan sekadar minat daripada jauh. Atletico Madrid ni siap buat homework, siap-siap kumpul segala maklumat, bincang kemungkinan perpindahan, malah sempat buat tawaran secara lisan kepada Atalanta. Atletico nampak Anderson ni sebagai salah seorang pemain tengah idaman mereka. Agresif, berdisiplin dan sangat sesuai dengan mentaliti yang sedang dibawa oleh Diego Simon. Soalannya sekarang, kalau musim panas nanti, adakah Atletico akan datang balik? Atalanta masih boleh cakap tak jual ke? Atau ayat dia boleh tukar? Jadi, bergantung pada harga. Setakat Januari, jawapan Atalanta jelas, Anderson takkan ke mana-mana. Dia akan kekal di Atalanta setakat ini, dan pemain pun dia nak kekal fokus bersama pasukan sehingga musim hujung musim. Tapi untuk tempoh jangka panjang, Anderson masih antara nama yang paling panas di pasaran perpindahan, bukan Atletico saja. Dan terdapat juga beberapa kelab besar FPL pun dah lama pantau pemain tersebut. Salah satu kelab yang sangat-sangat banyak dikaitkan dengan Anderson adalah Man United dan juga certain kelab lain daripada FPS yang saya tak pasti. Dan musim panas nanti jangan terkejut kalau ada drama ini akan menjadi satu siri panjang seperti di Netflix nanti. Daripada Atalanta kita beralih kepada AC Milan. Jendela perpindahan bulan Januari lalu sebenarnya bagi banyak petunjuk tentang apa yang Milan nak buat. Salah satu fokus Allegri ketika itu adalah pertahanan tengah. Pada awalnya, Allegri ini dia terbuka dengan idea untuk membawa masuk pemain pertahanan Chelsea, iaitu Eze. Rundingan pun sempat berjalan, mereka sempat negotiate, tapi lepas mereka buat kira-kira semua perkara daripada segi kos, gaji, struktur, Milan akhirnya mereka pun tarik handbrake, tak teruskan perbincangan untuk dapatkan Disasi, and then Disasi join West Ham. Dan sekarang ni kadang-kadang bukan sebab tak suka, tapi sebab dompet mereka cakap cukup-cukuplah dulu. Milan lebih memilih untuk beri kepercayaan kepada pemain yang sedia ada, termasuk pemain muda yang sedang berkembang. Jadi walaupun nama Disasi pernah panas sekejap, akhirnya ia menjadi salah satu cerita separuh jalan yang tidak lengkap. Dan untuk Mateta, satu cerita yang sangat menarik untuk saya kongsikan, dan saya rasa hampa pun ikut cerita Mateta ni, lebih kurang cerita Boniface juga. Kisahnya lain dah.
Lane. Nama dia memang masuk dalam perbincangan terutamanya sebab dia mempunyai pengalaman di Premier League. Mateta sendiri dilaporkan berminat untuk mempercepatkan perpindahan beliau, tapi dari sudut teknikal dia bukan pilihan utama Allegri. Milan buat penilaian menyeluruh termasuk daripada segi aspek perubatan dan kesesuaian jangka panjang, dan keputusan akhirnya jelas bukan dia yang mereka cari. Mungkin mereka cari pemain lain. Dan persoalannya musim panas nanti, masihkah ada peluang? Daripada apa yang saya baca setakat ni, jawapannya nampak macam susah lah untuk peluang tu datang semula kepada Mateta. Dan masih lagi mengenai AC Milan, penutup untuk video ni, saya nak sentuh sikit pasal pemain pertahanan tengah Milan, iaitu Fikayo Tomori. Berita baik untuk penyokong-penyokong AC Milan. Tomori kini berada di fasa akhir rundingan pembaharuan kontrak bersama AC Milan. Rundingan ini sebenarnya dah pun start sejak bulan Oktober dan November, dan dari awal lagi suasananya sangat-sangat positif, tiada langsung negatif. Milan mengharapkan perkara tersebut dapat selesaikan sebelum Christmas pada bulan 12 yang lepas, tapi macam biasalah bila masuk bab-bab kontrak ni pastinya akan ada detail-detail kecil yang akan mengambil masa, dan kontrak Tomori sekarang akan tamat pada tahun 2027, dan pemain itu sendiri jelas beliau mahu kekal di AC Milan dan dia sangat-sangat selesa bekerja dengan Allegri dan mahu terus menjadi benteng utama pasukan. Dan jadi persoalan besar sekarang cuma satu, bilakah pengumuman rasmi? Kalau ikut trend mungkin lepas satu lagi laporan almost done. Itulah beberapa perkembangan menarik buat masa ini. Walaupun pasaran peminat belum dibuka, perancangan kelab-kelab besar dah lama bermula. Nama-nama ini pula sama ada suka atau tidak memang akan terus menjadi bahan bualan media masa dan juga jurnalis-jurnalis bola sepak. Dan apa yang saya boleh katakan di sini, terima kasih kerana terus menyokong channel Hisham Football Talks, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini, dan kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.